Pedas. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudah buka dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni kita nak makan yang simple sahaja. Betul. Kita nak makan ghost pepper cheese. Disebabkan ramai yang request akak makanlah makanlah ghost pepper macam tu. Betul. So hari ni kita come back untuk makan ghost pepper lagi. Kita ada 6 cup. Kita Betul. tak tahu sama ada kita boleh habiskan ataupun tidak. Betul. Ini pedas yang sangat-sangat pedas. Betul. Yang paling pedas tu bila kita letak chili oil dia tu tak Betul. kurang. Apa? Okey, kerana kita pun tak sabar nak makan. Sebelum kita nak teruskan video ni, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk Like, comment, share, dan kakak lah bawah. Okey, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video kita upload. Tak apa, tunggu lama, mari kita makan. Dan sebelum tu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik banyakkan lagi najma. Nah. Amin. Nah, minum air dulu. Dikata dulu lah. Mama ni. Cepat. Okey ni. Saya nak makan yang paling pedas. Yang paling pedas. Saya juga. Saya makan paling pedas. Saya suka pedas. Saya bangun sikit. Dekat sangat ni. Sini sikit. Dekat. Okey, jom. Sebab saya cakap tadi kalau pakai sudut lain tak pedas kan? Baiklah. Tak ada. Kan. Kau tak Pepper. pedas? Ghost peppernya dia tak macam ramen Tak pedas tapi Tak boleh minum. tak boleh minum. Agak punya pun belah. Langsung garu kepala. Kakak kuat pedas. Dia paling pedas. Ambil. Wow, saya berpeluhnya. Baru makan belum. Sayang, letak bawah sayang. Ayo, panas. Mantap. Okey, Pak Su nak bagi berapa rating? Macam apa pun tak ada berapa sekian. 10. Ha? 10. Ryan? 78. 78. 78 maknanya banyak. Minum dah. Minum. Nah, Ini paling pedas ni, hot. Mama dah terpeluh tak ada pun mama. Mama nak kasihan dia. Apa perlu mama kasihan? Mama ni pemilih betul lah. Cakap sayang orang. Cakap sayang Caca tapi tak sayang pun. Cakap sama-sama apa? Orang sama-sama tu kalau mama cakap kasihan Ryan tu baru sama-sama. Sebab Ryan makan yang paling pedas je lah. Lepas tu Caca pun pedas. minum lah. Dah peluh ya. Tisu dah. Basah kepala dia. Sekejap.
Basah pada saya. Nah. Ni buka sini. Belah sini. Oh. Oh, basah air raya. Oh. Walaupun ada aircon. Sebab pedas. Wah. Tapi sedap macam ni lah, pedas-pedas. Kan? Baru ada feel makan. Baru selera. Dah lama. Apa? Dah. Dah? Harus kuat lah. Tak nak. Minum. Pedas lah. Oi, banyak lagi. Ni, makan yang ni. Tunggu Mama lah. nak macam benda tak ada pun Mama lah. Mama ambilkan tisu apa semua tu. Dia tak suruh Mama ambil kan? Tak. Aduh, penatnya. Layari hati. Apa? Mama Minum lagi. Ya, aku dulu. Alah nangis-nangis macam tu. Nangis kenapa? Pedas. Ayo, pedas. Caca, bagilah adik. Bagi adik. Adik paling menguntungkan. Mantap. Lagi. Saya. Nah. Ryan, lap. Sayang. Satu habis. Habis satu. Nak makan lagi. Masuk makan punya Ryan. Tak pedas pun. Sebab kita dah jarang makan pedas-pedas sekarang. Jadi macam tak terbiasa lah. Ryan dari tadi minum. Pedas. Lap mulut sayang. Slow tu. Lap. Kenapa? Ryan dia boleh lap sendiri kan? Dia ada tangan sendiri kan? Iyalah. Tapi tu kau tahu kenapa lap? Kan lah Mama ni. Mantap Ryan. Macam Mama ni buat macam bukan anak Caca pula. Anak Caca. Maksudnya Caca ni bukan anak Mama pula. Sedap. Minum. Tak lupa. Ya, nantilah tu Mama rehat dulu. Ya, tak rehatlah sekejap. Yelah, petang-petang sikit. Itu sedap. Sedap kan? Itu sedap. Mesti ada. Dan selain macam lain. Ciliknya tak? Lain Tak sedap. Dia macam tak macam samyang tak? Kalau samyang tu dia okey lah. Dia pedas tak? Ni Biasa. kalau ghost pepper ni pedas sangat. Lama-lama. Ya, Pak Su. Bau dia tengik tak? Tak okey baunya. Dah. Lagi sedap kan? Aduh, jangan usik adik. Kenapa makan lagi? Tak makan lah. Tak makan dah? Dia minum je. Ni bagi dia aku makan. Dah. Gempak lah rayanya Allah dengan berpeluhnya. Gempak. Mantap tak? Kalau Safi bila nak? Ya Allah, bila masa Mama bela Ryan, Mama tak bela Ryan Tak pun. bela. Iyalah sangat tu. Iyalah sangat tu. Caca pedas saja pun Mama cakap gempak-gempak apa semua. Gempaknya. Bibir merah sebab tahan pedas tu. Nanti Mama cakap Ryan hebat. Tak ada. Bukan hebat sangat pun. Minum banyak tu hebat. Oh, ya betul. Yalah. Bagi hebat cacat lah. Lebih hebat Caca lah maknanya. Minum lagi. Mantap tak? Mantap. Bagi markah berapa? Bagi markah berapa? 11. 10 salatos.
Okey, bagi saya Samyang ghost paper, Samyang pula ghost paper ni kan. Yalah. Maggi dia buat ghost paper ni, kalau mana yang minat makan pedas tu memang sesuai lah. Lepas tu korang boleh ikut lah. Boleh adjust tahap kepedasan yang korang nak. Tapi tapi sejujurnya kita dah adjust kepedasan yang tahap-tahap biasa je, yang budak-budak boleh makan lah. Tak adalah pedas yang terlampau sangat tu. Okey je. Tapi kalau korang nak makan, kita prefer korang lebih pilih ghost pepper cheese. Dia lagi sedap lah daripada yang hitam tu. Dia ada rasa cheese dia, lagi sedap lah. Sampai ingus besar banyak. Hingus besar. Tisu. Aku memang tukang tisu kat sini. Hui, berianya. Padahal tak ada pun. Okey, Ryan. Kenapa Ryan macam dah tak larat nak makan ni? Kenapa? Kenapa? Apa? Jelaskan. Diorang nak tahu. Maggi ni pedas ke? Sedap ke? Nak Macam mana? Okey, Caca pun. Banyak cili. Banyak cili. Oh, kalau macam Caca pula. Sebab dia macam rasa pedas Habiskan. api neraka. Pedas api neraka. Ya betul. Pak Su dah menghabiskan 2 cup. Dua kurang habis sikit Okay, lah. Ryan makan ghost paper auto tak berhenti minum air dan memang kepala basah. Basah, belum. Memang jam. Dia minum lagi. Caca Sampai habis. Caca boleh tahan. Caca hebat, tak minum. Boleh lah, not bad lah. Boleh tahan lah. Betul. Tinggal lagi berapa cup yang tak termakan? 2. 2. Tapi kau lagi dah. Oh, okey. So, adik-adik nak kita orang konten apa lagi? Betul. Komen. Nak konten apa lagi, korang cuba komen. Makanan yang Ita tak pernah buat dan tak pernah makan. Betul. Ataupun permainan ke, korang bagi tahu. Pizza. Korang boleh komen dekat bawah, okey? Betul. Okey, korang rasa kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang yang dah tengok video YouTube channel Ita sampai habis, terima kasih. Kepada yang dah like, komen, share, subscribe YouTube channel Ita. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja. Korang mana? Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Bye bye. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.